Tapi dalam hujah-hujah yang dikemukakan tadi tu dia lebih lebih bersifat menentang usaha kerajaan, seperti yang semua benda-benda yang data-data yang dikemukakan bersifat negatif. Dari mana? Saya daripada utusan. Segala datang daripada pusat yang negatif. Apa yang negatifnya kalau saya mengulangi kenyataan Perdana Menteri bahawa aset sekarang 54 bilion tinggal jadi 2 bilion equity. Apa negatifnya? Tetapi Masalahnya masalah saudara, bukan masalah saya. Saya mengulangi fakta-fakta yang saya petik Jabatan Perantaan, laporan Bank Dunia, kenyataan Perdana Menteri, kenyataan pemandu. Apa yang negatifnya? Tetapi apakah apa saranan YB sendiri, bagaimana negara boleh mencapai wawasan 2020 itu jika Pakatan Rakyat pun hanya mendedahkan perkara yang itu saja. Ahli parlimen. Saya tidak datang mewakili Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat consists of 3 parties. Sebagai ahli parlimen sendiri, macam mana YB melihat? Saya pendirian saya tadi. Saudara tanya apakah saya setuju. Saya setuju dengan dasar nak bawa negara ke arah negara maju. Ini masalah utusan, bukan masalah saya. Semua orang dengar. Saya memetik. Saya tak kata ini pandangan saya. Saya petik. Saya cabar saudara. Boleh keluarkan besok? Boleh. Kalau saudara keluarkan besok, yang saya sebut bahawa Malaysia berdagang dengan Israel dan tak diumumkan, saya bayar gaji sebulan parlimen saya kepada saudara. Saya boleh keluarkan besok. Saya tak perlukan gaji tu. Saudara sendiri pun tak. Apa sikap saudara, saya tanya? Boleh tak Malaysia berdagang dengan rasmi dengan Israel? Saya nak tanya sikap saudara sebagai seorang Israel. Saya tak setuju. Tak setuju. Tapi Perdana Menteri buat. Boleh saudara keluarkan besok muka depan utusan? Itu bukan hak saya. Bukan hak. Begitu juga saya tidak boleh menyatakan pendirian saya. Cuma yang saya ingin tanyakan tadi adalah, sekarang ni YB menyatakan perkara yang tadi. Saya fikir tak ada soalan lain lah. Kalau ada soalan lain utusan, you deserve this kind of treatment. Ada yang lain? Kenapa YB bersikap semikian? Saya hak saya. Saudara nak tulis apa boleh ya? Itulah wakil rakyat kan? Yalah, itulah utusan. Terima kasih. Menyertai sikit soal politik boleh? Boleh, silakan. Bahawa ni ada YB menyatakan yang ketika berlaku di